Korang mesti tertanya-tanya, kenapa aku nak kejar? Okey, tak apa. Jom kita ulang balik daripada awal. Okey, jadi cerita dia macam ni. Nama aku Afif. Aku ni budak sekolah biasa. Taklah pandai sangat. Nakal pula aku. Yang aku tahu, hobi aku suka melukis. Tapi kalau lukis cantik macam mana pun, bukan ada tengok juga. Assalamualaikum. Hari ni cikgu akan baca nama pelajar belakang pengawas. Untuk kelas ni, Sofia, Zarfan, Cinta, Amar dan Afif. Kita dapat pengawas. Aku. The next day. Duduk. Weh, kau sini tak? Weh, sini jap. Kenapa? Pagi ni kau ambil nama Boleh. Nanti kau pergi ronda-ronda. Okay. Sabut aku jadi pengawal ni. Bukan ada terlambat kan. Oh, lambat ni. Apa nama kau? Nama saya Ashraf. Kenapa datang lambat ni? Mak saya hantar lewat Tak apa lagi lah. Angan. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Lepas sekolah ronda pula. Rabuk aku. Dah okey. Ronda lah. Bosan nak ronda. Daripada duduk ronda, baik lukis. Tapi aku rasa macam nak lukis besar sikit lah, bagi orang nampak. Tapi nak kira kat mana Oh, kau rasa aku tahu nak kira kat mana? Yeah, boy. Tempat ni macam okey tak? Okey. Boleh dah buat ni. Okey. Jadi dah ni. Tapi aku rasa ada benda lah yang tak ada sikit. Okey, aku tahu. Okey. Cek dah ni. Baru betul je ni. A few moments later. Mana mak aku ni? Sakit perut lah. Aku tandas tu lah. Punya apa tu? Kau buat apa tu? Wait. Sabar. Jangan beritahu orang lagi tau. Apa aku tak boleh beritahu orang? Okey. Macam ni lah. Kalau aku pada nama kau nanti, macam ni boleh? Okey lah. Cik baik tak kena. Baik, aku balik. Kalau tak, cikgu nampak bahaya ni. Balik lah. Perhatian kepada semua ahli pengawas, sila berjumpa dengan cikgu pada hari esok selepas sesi PDP. The next day. Jadi, perjumpaan kita pada hari ni, cikgu dapat laporan yang ada orang buat vandalism kat belakang Dewan. Siapa ada gambar? Alamak, Ni pada buat kerja tak? tu lukisan aku. Nak sangat datang. Macam mana boleh ganting macam ni? Ya Allah. Kau berlepas. Sekarang ni, cikgu nak dengar pendapat korang. Apa solusi korang untuk masalah ni? Cikgu apa kata kita ambil nama lewat semalam? Okey, baik. Cikgu nak nama lewat itu secepat yang mungkin. Balik kau apa semalam? Saya balik pukul 5.45 aku. Kenapa balik lambat? Saya tunggu mak saya datang ambil.
Nak tunggu mak awak buat apa je? Saya main depan pondok pagat tu. Pasal ya, pagat. Okay, next. Saya baru sekali balik lewat bulan ni. Minggu lepas baru balik lewat. Okay, faham. Yang ni kelas. Ya cikgu. Ya cikgu. Semalam balik pukul apa? Saya balik pukul 6 cikgu. Kenapa balik lambat? Mak saya datang lambat sikit. Oh, duduk mana semalam? Saya duduk kat Dewan. Dewan. Jadi awak lah yang buat vandalism tu. Bukan saya cikgu. Saya duduk seorang je. Tapi sekarang ni, awak seorang je dekat Dewan. Bukan saya cikgu. Afif. Okay, sabar. Sebelum korang buat apa-apa, boleh aku nak pergi tandas sekejap. Aku bukan boleh buat apa-apa pun. Aku tak lari dah. Dia dapat. Ya Zafan. Jaga dia. Okay. Ya, sabar. Aduh, macam mana ni? Lambat. Oh ya, Fik. Ada, cepat sikit lah. Kau ada ais? Alamak. Wait. Dia hilang. Saya boleh hilang. Kau jaga macam mana? Dia mesti tak lupa kat sini. Penat weh. Cikgu, tak jumpa dah lama. Dia cari kat kelas ke? Tak apa, jom kita cari. Tu bukan? Good morning. Tanya saya lagi. Lepas ni ikut cikgu. Awak tahu kan buat apa? Tak baik tu. Betul ke awak yang buat benda tu? Saya buat tu. Apa motif awak buat benda tu? Sebenarnya cikgu, saya suka melukis. Tapi tak ada orang pun tengok lukisan saya cikgu. Jadi saya buat macam tu. Saya ingat ada dah orang boleh tengok lukisan saya. Cikgu minta maaf. Tapi sebabkan kesalahan yang awak dah buat, cikgu terpaksa lucahkan jantan awak. Cikgu nak awak cat balik dinding yang awak dah lukis tu. Tapi cikgu dah macam baik. Nanti akan ada tandingan melukis dan cikgu nak bawa awak. Betul cikgu? Masih cikgu. I tried so hard and got so